Hello, Sat Mung. Sat kita, Sat Ganung. Dah ada hok nak belajar skipping tau. Ke pandai dah. Pandai dah boleh skip. Dok pandai lagi, mai saya nak ajar. Okey, ambil nak khabar hok pertama sekali, hok paling penting sekali. Gewang. Gewang sesuai. Contoh-contohnya gewang lembek gini lah. Soft plastik lah senang kata. Hok kedua, kena pandai setting berjadah harang ni. Mula sekali, kena setting tension knob ni biar ketat sikit. Biar bila kita letak je ni, baru ikan jatuh. Gitu. Lepas tu, bahagian break ni kena duduk maksimum. Macam saya, nombor 1 hingga 4. Saya setting nombor 4. Beres situ, last sekali, cara lepo. Lepo layang je dulu. Jangan lepo sterik. Lepo kata orang panggil lepo serong. Serong leser bak kata orang. Lepo berlalu je. InsyaAllah dok makan bihun. Okey, beres situ. Bila beres, mulalah kita pun koho berit ni. 3, 4, 2, 1 separuh suku dan 1 terus pun tak apa. Gitulah saja. Senang ke senang? Mana suka video ni? Suka? Like video ni, share ke member. Biar petang ni member telefon luar. Ada mana? Marilah kita pergi skipping pagi. Aku mau belajar skip.